MacBook Air M4 dan MacBook Pro M4 bukan video comparison tapi video minta pandangan korang disebabkan aku masih lagi pakai MacBook Pro i9 2019. Yang ni kalau aku nak tolak sekarang ni memang harga dia dah drop kau-kau lah. Boleh pula lepas aku beli tahun lepas tu Apple keluarkan M1. So aku ada angan untuk nak upgrade ke M4 yang Air ataupun yang Pro, tapi itulah aku tengah dilema disebabkan yang Air tu memang value for money, antara harga yang terbaik pernah Apple offer untuk siri MacBook Air, and then performance dia pun power juga, plus compact gila, senang nak bawa ke mana-mana dan sangat ringan. Tapi bila aku fikir balik, aku tengok MacBook Pro pula, yes, kau kena tambah lebih kurang 2,000 macam tu, tapi kau dapat beberapa benda yang lebih yang bagi aku agak penting lah sebenarnya kan, which is first kali adalah kipas. MacBook Air M4 tak ada kipas dalam tu, tapi MacBook Pro M4 yang base model dah ada kipas dalam tu. So daripada segi macam apa, yang mana cepat panas, MacBook Air M4 tu akan cepat panas lah. Yang kedua, fast charge. Yang Pro tu 96 watt, tapi yang Air tu 70 watt. Bagi aku ini mungkin tak beza banyak. Yang ketiga, speaker dia. MacBook Pro M4 ada speaker yang lebih baik. MacBook Air punya speaker tak sepower MacBook Pro M4 tu. Tapi itulah, aku daripada someone yang pakai MacBook Pro 16, dia punya speaker memang baik gila. Adakah kalau aku go for M4, aku akan rasa sangat, yang Air lah, aku akan rasa sangat dia punya drop daripada segi quality speaker tu. Sebab seriously aku sangat enjoy dengan speaker dekat MacBook Pro ni. So aku takut lah kalau barai sangat speaker dekat MacBook Air M4 tu. Yang keempat pula, better mic. Mic yang dekat Pro lagi better daripada yang Air. Yang tu mungkin tak penting sangat bagi aku. Dan yang kelima, screen dekat MacBook Pro M4 lagi better daripada yang Air. Apa yang better? Brightness lebih lagi, gambar cantik lagi, and then ada promotion 120Hz. Tapi ramai orang cakap kalau kau pakai selalunya kau tak perasan sangat pun 120Hz dengan 60Hz. Tapi aku rasa sekarang ni dah 2025 sedap sebenarnya kalau kau dapat laptop yang 120Hz. So itulah, aku dalam dilema sekarang ni, adakah tambahan lebih 2000 tu berbaloi untuk 5 benda yang tak ada dekat Air yang aku mention tadi tapi ada dekat Pro. Korang rasa macam mana? Cuba korang share dekat ruangan komen. And then minta pandangan korang ni kan. Aku tertanya satu soalan lah. Beria angan-angan apa? Nak upgrade ke MacBook Air M4, MacBook Pro M4. Duit ada ke?